Hati-hati dengan susuk minyak kerana nampak biasa tetapi kejadiannya itu luar biasa. Susuk minyak ni dia digabungkan dengan pelbagai ramuan dijadikan susuk minyak. Ada yang dimasukkan serbuk emas, ada dimasukkan serbuk belian dan ada juga digunakan pelbagai bahan binatang ataupun batu-batuan dan lain-lain lagi. Jadi dijadikan serbuk, diperam bersama bahan-bahan yang lain, dimasukkan dalam minyak tersebut, terjadinya pelbagai jenis warna. Ada yang menggunakan darah, ada juga yang tidak menggunakan darah. Jadi susuk minyak itu diritualkan untuk memanggil kadam-kadam, sama ada jin Islam ataupun jin kafir, di atas tujuan, mengikut tujuan-tujuan tertentu kepada minyak susuk tersebut. Ada minyak susuk untuk kecantikan, penyeri, penunduk, pengasih, penyayang, dan ada juga untuk kebal tubuh badan, dan ada juga dipasak untuk kekuatan kadam membantu si tubuh badan tersebut. Susuk minyak ni ada pelbagai jenis warna dan ada pelbagai jenis bauan, dan ada juga tidak bau apa-apa, dan ada juga bau seperti minyak sahaja. Selalunya akan diletakkan di bahagian kening, bahagian muka, bahagian tubuh badan, dan minyak itu akan menyerap masuk. Dan ada juga bomo ataupun perawat itu dia sendiri yang akan sapu ataupun meletakkan dekat orang yang nak pakai susuk minyak tersebut. Ramai yang dah terkena. Susuk minyak sebenarnya ia tiada perbezaan dengan susuk jarum, susuk yang jenis-jenis yang lain, kerana susuk minyak juga memiliki jin kadam penjaganya. Sebab tu bila diletakkan di bahagian muka ataupun tubuh badan, walaupun 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bila dikeluarkan, dia keluar seperti asalnya dia masuk. Kalau belian, dia keluar macam melik-melik belian. Kalau emas, dia keluar macam benang-benang sikit, nak emas-emas sikit. Kalau minyak, dia akan keluar macam minyak-minyak. Jadi hati-hati kepada yang pakai susuk minyak ataupun tak sengaja ataupun cara sengaja. Kalau boleh, buanglah susuk minyak tersebut supaya susuk minyak itu tidak merosakkan diri kita, tidak mengganggu ahli keluarga kita. Dan apabila kita meninggal, kita tidak buang susuk minyak tersebut, jin kadam yang berada di susuk minyak itu tetap akan turun dekat anak cucu kita menjadi saka. Kerana ia bukan minyak biasa, minyak yang digabungkan bersama penjaga-penjaga jin yang duduk dekat minyak tu. Apabila kita tak buang susuk minyak tu, bila kita terkena sihir, sihir kita susah nak disembuhkan. Apabila kita ada gangguan-gangguan saka yang lain, susah nak disembuhkan. Dan ia juga akan merosakkan diri kita ketika kita uzur ataupun waktu sebelum kita uzur, menyebabkan perjalanan hidup kita menjadi susah. Buat kerja apa tak jadi, hati jadi tak tenang, sabuk sentiasa, mencari keuangan, mencari, tiba-tiba duit kita habis dan kita jadi susah. Rumah tangga jadi masalah, adik-beradik jadi masalah, tak tahu apa-apa, tiba-tiba orang membenci dengan kita, orang meluat dengan kita. Apabila jin susuk minyak itu tak nak bantu kita, itulah kejadian-kejadian yang akan berlaku dekat kita. Jadi saya harap video ini dapat menjadikan manfaat, kesedaran dan pengajaran buat semua. Jangan lupa like, komen dan share. Jadi kalau andai kata ada persoalan yang nak ditanya, boleh tanya di ruangan komen. Nanti saya akan share video seterusnya. InsyaAllah sampai di sini saja video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.